Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat alam. Cikgu sudah pun sampai ke Makam Masuri. Dan seperti mana anda tahu, hikayat dan sejarah menceritakan akan kemangkatan Masuri kerana ditikam dan dihukum, difitnah oleh manusia. Apa yang cikgu tahu di sini, ini hanyalah replika dan ada sebenarnya makam yang sebenar di belakang. Cikgu pergi kejap ke belakang tengok. Assalamualaikum. Jadi saya diberitahu oleh seorang pengkaji sejarah di Langkawi yang mengatakan Makam Masuri ini sebenarnya bukanlah terletak di sini, dan 6 langkah daripada makam ini katanya Makam Masuri terletak di belakang ni. Adakah di dekat dengan lutut tu? Apapun, kalau anda melihat apa yang anda lihat sekarang ini, anda sedekahkan ataupun hadiahkanlah Al-Fatihah buat arwah Masuri, legenda Langkawi. Al-Fatihah. Assalamualaikum.